Hai, selamat datang semua. Okey, siapa kat sini pernah rasa jantung tu macam nak terkeluar bila fikir pasal temuduga besar pertama? Tak kisahlah untuk beasiswa ke atau nak masuk universiti impian. Kita semua faham sangat perasaan tu kan? Tapi jangan risau, sebab hari ni kita akan tukar rasa debar tu jadi keyakinan yang padu. Saya tahu memang gementar, rasa macam, apa nak jadi ni? Tapi apa kata kita cuba tengok benda ni dari angle lain? Anggap ia bukan satu ujian yang menakutkan, tapi satu cabaran yang kita boleh tawan. Dalam perkongsian kali ni, jom kita sama-sama bongkar semua strateginya. Okey, jom kita fahamkan dulu apa benda temuduga ni sebenarnya. Perkataan paling penting kat sini ialah dua hala. Ingat tahu, ini bukan sesi soal siasat. Ini perbualan. Ia peluang untuk anda kenal mereka dan untuk anda nilai sama ada mereka tu sesuai tak untuk anda. Betul, anda pun ada kuasa untuk memilih. Baiklah, misi kita yang pertama, persediaan rapi. Sebab apa? Sebab kejayaan tu tak bermula bila anda duduk depan penemuduga. Tak, ia bermula jauh sebelum tu. Jom kita mulakan. Okey, ada 4 tiang seri yang akan buat persediaan anda kukuh. Nombor 1, kaji pasal organisasi itu. Nombor 2, faham betul-betul apa peranan yang anda pohon. 3, siapkan semua dokumen. Dan yang keempat, rancang pakaian anda. Ini bukan sekadar tip-tip-tip dalam senarai tau. Ini adalah asas untuk bina keyakinan yang tak boleh goyah. Tapi persediaan fizikal je tak cukup. Mental dan emosi kita pun kena on point. Pastikan anda cukup tidur. Serius, jangan berjaga malam sebelumnya. Datang awal 15 ke 30 minit sebelum supaya anda boleh bertenang, bukan kelam kabut, latih pernafasan, berlatih jawab soalan-soalan popular dan kuasai bahasa badan. Percayalah, benda-benda kecil macam ni lah yang buat perbezaan yang besar. Sekarang kita masuk bab senjata utama, resume dan skrip. Kalau resume tu tiket emas anda untuk masuk, skrip pula adalah peluru anda untuk tawan hati penemuduga. Jom kita asah dua-dua ni sampai betul-betul tajam. Jom kita bedah siasat satu resume yang sempurna. Ya, semua komponen macam maklumat peribadi, pendidikan semua tu kena ada. Tapi fokus pada 4 ciri utama ni. Wajib satu muka surat je. Ringkas dan padat. Susun atur kemas dan masukkan kata kunci yang relevan dengan jawatan tu. Fikirkan resume ni macam poster filem pasal diri anda. Dia kena padat, menarik dan buat orang rasa, wow, aku nak tahu lebih lanjut pasal watak utama ni. Okey, soalan pertama yang 99.9% pasti akan keluar. Sila perkenalkan diri anda. Ini bukan masanya untuk tergagap-gagap atau fikir, nak cakap apa Ini peluang emas pertama anda untuk buat first impression yang power. Sebab tu kita kena ada skrip. Jadi, berapa lama skrip ni? Nah, ini dia golden window anda. 30 hingga 45 saat. Itu sahaja. Cukup pendek supaya tak meleret, tapi cukup panjang untuk anda highlight perkara-perkara paling best pasal diri anda. Misi kita, cipta impak maksima bawah 1 minit. Boom! Tengok contoh ni, simple je kan? Nama saya Zara, saya minat pengurusan, itu minat. Aktif dalam kelab inovasi, itu penglibatan. Disiplin, mudah bekerjasama dan bermotivasi tinggi. Ini 3 kualiti hebat. Nampak tak formula dia? Sangat mudah. Sekarang, cuba anda fikir sekejap. Apakah 3 perkataan positif yang paling tepat untuk gambarkan diri anda? Okey, soalan perkenalkan diri dah settle. Macam mana pula dengan soalan-soalan yang lebih tricky tu? Macam ceritakan satu pengalaman. Jangan risau. Ada satu teknik macam superpower lah yang akan ubah terus cara anda jawab soalan-soalan macam ni. Dan inilah dia, STAR, STAR. Ingat, 4 huruf ni. Ini adalah kunci untuk anda tunjukkan kehebatan anda melalui cerita. Bukan setakat cakap kosong je. Teknik ni akan tukar jawapan biasa-biasa anda jadi satu cerita yang wow, sangat meyakinkan. Macam mana nak guna? Senang je. Mula dengan S untuk situasi. Ceritakan latar belakang atau konteksnya. Lepas tu, T untuk task. Apa tugasan anda dalam situasi tu? Kemudian, A untuk action. Apa tindakan spesifik yang anda ambil? Dan akhir sekali, yang paling penting, R untuk result. Apa hasil positif yang anda dapat? Dengan cara ni, anda bagi bukti, bukan janji. Kita beralih ke gear moden sikit. Resume, video. Yap, benda ni makin popular. Ini peluang hebat nak tunjukkan personality anda, bukan setakat tulisan atas kertas. Tapi, dia pun ada rules dia sendiri. Sama macam skrip perkenalan diri tadi, masa adalah segala-galanya. Untuk resume video, anda ada lebih kurang 45 hingga 60 saat. Yap, 1 minit je untuk curi perhatian mereka. Jadi, tak boleh ada 1 saat pun yang sia-sia.
Bab teknikal ni jangan pandang remeh ya. Pastikan lampu cukup terang, kamera tu jangan goyang-goyang, letak elok-elok depan muka, aras mata. Paling penting, suara kena jelas. Dan tolonglah pakai baju yang profesional. Anggap je anda dah berdepan dengan penemu duga tu secara live. Okey, persediaan semua dah mantap. Sekarang, showtime. Aksi semasa temu duga. Macam mana kita nak perform dengan cemerlang pada hari kejadian? Jom kita selami. Ingat, badan kita pun bercakap. Tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, bila anda duduk tegak, senyum, buat eye contact, nampak yakin kan? Sebelah kanan, bila membongkok pandang tempat lain, terus nampak macam tak berminat. Bahasa badan anda ni hantar mesej yang sangat kuat. Kadang-kadang lebih kuat dari kata-kata. Dan bila tiba giliran anda bercakap, pastikan suara tu jelas. Guna bahasa yang mudah difahami, tak perlu bombastik sangat. Cuba elakkan bunyi-bunyi macam macam mana dengan latihan. Dan jangan lupa, bila bagi jawapan, sentiasa sokong dengan contoh guna teknik STAR. Pastikan jawapan anda padat dalam 30-45 saat, barulah nampak profesional. Okey, temu duga dah habis. Boleh tarik napas lega kan? Nanti dulu. Misi belum tamat. Fasa terakhir ni, refleksi dan penambahbaikan. Mungkin yang paling penting sekali untuk kerjaya anda di masa depan. Lepas je keluar dari bilik tu, terus ambil nota. Apa soalan yang ditanya tadi? Ada tak soalan yang buat anda terkedu? Jujur dengan diri sendiri. Kat mana anda rasa boleh buat lagi bagus? Ini bukan untuk downkan diri sendiri tau. Ini proses belajar. Anggap setiap temu duga, tak kira dapat atau tak, sebagai sesi latihan percuma untuk temu duga yang akan datang. Jadi, kesimpulannya mudah. Temu duga seterusnya bukan lagi satu halangan yang menakutkan. Ia adalah satu peluang. Peluang untuk anda belajar, untuk berkembang dan untuk tunjukkan siapa diri anda sebenarnya. Dengan semua persediaan ni, soalannya bukan lagi adakah saya dah bersedia, tapi okey, macam mana saya nak serlahkan diri saya kali ini? Anda dah ada semua yang diperlukan. Percayalah pada diri sendiri. Anda pasti boleh.